Kalau pisang goreng saya boleh tahan lagi. Tapi kalau cempedak, maaf sangat-sangat terpaksa Cik D. Dah tak kenal dah diet tu macam mana. Alang-alang Cik D, saya craving salmon sushi. Order lah 4 bekas. Lepas tu ada 1 lagi bekas. Saya ajak budak-budak Padang ni petang-petang ni kan. Main makan sekali. Ni adik ni dia siap bagi keropok leko Kelantan ni tahu kat saya. Terima kasih. Cumanya asal saya nak beli sate, nak tambah menu lah kan. Tapi kedai tutup. So terpaksalah goreng nugget and fries je. Sebab yang tu je yang cepat. Minta maaf sangat-sangat tau. Sebab benda ni memang tak planning pun. Main bola petang tadi saya tanyalah mereka pernah tak makan salmon. Ada yang kata pernah, ada yang kata tak pernah, ada yang kata dah lama tak makan kan. So saya ajaklah mereka main makan sekali. Tapi tak apa, it just the beginning. InsyaAllah ada rezeki saya jemput lagi. Kita planning elok-elok makan yang macam meriah-meriah sikit kan. Sebab yang semalam tu memang rushing sangat-sangat. Okay dah. So now kita get back to our cempedak goreng. Bukan apa. Cempedak ni dia bermusim. Nak dapat susah. Nak beli pula mahal yang duk lalu duk bau sedap kan. So hari ni alang-alang dapat cempedak free. Kawan saya bawa daripada kampung. So kita goreng tu. Makan sampai puas. Esok diet balik.